kalau abang ni jenis orang yang malas jaga tuti, ini memang antara mesin yang menjadi pilihan abang-abang semua, 4-stroke engine. Okey bang, dekat depan saya ni ada satu 4-stroke engine keluaran daripada Ogawa. Yang ini model LPS 380 dengan cc sebesar 35.8. Okey, 4-stroke engine. Untuk model ni, mana geng-geng yang malas jaga tuti kan, pening lah, tak tahulah cara nak bancur ke apa ke, abang boleh ambil LPS 380 4-stroke engine ni. Sebab apa? Dia bukan memudahkan urusan abang. Tapi kalau abang sebagai kontraktor, ini kurang sesuai lah. Kalau kawasan rumah sendiri kan, rumah kampung ke, tak ada masalah. Untuk model LPS 380 ni, dia menggunakan diagram carburetor. Okay, diagram carburetor yang jenis petak macam ni. Alright, yang ini memang abang tak perlu campur tuti dah. Abang tinggal masukkan minyak hitam sedikit, lepas tu masukkan petrol. Untuk tangki dia pula 0.9. Untuk dia punya berat lebih kurang dalam 10 kg lah, full set lah, full set. Kalau body saja dalam 7 kg, 7.7 kg. Alright, kalau abang beli LPS 380 ni, apa yang abang akan dapat? Ni macam barang yang depan ni abang nampak, full set lah abang akan dapat. Satu enjin, botol bacur tuti ni dah tak payah bancur tuti lah, masukkan petrol saja. Lepas tu dia punya cover, lepas tu dia punya handle, dapat sekali toolkit. Alright, dapat sekali toolkit. Lepas tu berserta dengan dia punya batang ni. Ini dia punya handle lah. Dia punya batang mesin rumput lah. Alright, abang boleh nampak full set barang macam ni. Full set. Untuk dia punya harga lebih kurang dalam 500 lebih lah. Untuk model ni harga dalam 500 lebih. Kalau abang ni jenis orang yang malas jaga tuti, ini memang antara mesin yang menjadi pilihan abang-abang semua, 4-stroke engine. Alright, kalau berminat untuk dapatkan enjin macam ni, abang boleh datang dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, ataupun abang boleh beli secara live. Maksudnya abang boleh masuk dekat dalam live kita punya TikTok lah, mana-mana TikTok yang Puchong boleh, Seri Petaling boleh, Bukit Jalil boleh, semua ada. Alright, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.